Hari ini saya nak ucapkan tahniah kepada semua penyimpan emas saya mana telah memulakan tindakan dan juga simpan emas. Sebab apa? Semasa saya ajak mereka simpan emas pada awal tahun ini, harga emas hanya berlega sekitar 430-440. Pada hari ini, tahu ke tak tuan-puan, harga emas telah pun pecah rekod lagi tertinggi dalam sejarah iaitu 470 per gram tuan-puan. 470 per gram. Tak sampai setahun lagi simpan emas, dah pun merasai kenaikan harga emas dan juga merasai keuntungan dengan simpanan emas. Pada penghujung tahun ini, saya sangat positif dan confident. Harga emas memang confirm akan naik kepada dekat-dekat dengan 500 per gram tuan-puan. Jadi persoalannya ialah ketika harga emas naik 500 per gram, berapa gramkah yang tuan-puan ada emas 999 sama ada gold bar ataupun dinar macam ni. Itu persoalan utama. Jadi tuan-puan, simpan emas ni kita simpan dengan ilmu. Kalau ada duit lebihan yang tak nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas ni, nak raya nanti ni, dapat duit raya, convert terus jadi emas. Jangan ragu-ragu, jangan pening-pening. Sebab apa? Harga emas confirm akan naik dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek, harga emas memang ada turun dan naik. Tuan-puan, kita simpan emas dengan ilmu. Isi saja borang biru ke bawah ini, saya akan bantu tuan-puan untuk mulakan gram simpanan emas tuan-puan yang pertama. Kita jumpa esok dalam next video. Untuk lebih banyak tips emas dan juga kewangan, follow rapat-rapat. Salam.